Kes membabitkan penyanyi Nubhan dan bekas isterinya Dr. Afifah Hidayah nampaknya masih belum selesai. Terbaru, peguam yang mewakili Nubhan, Mohd Razwan Ramli, menjelaskan tentang 120 soalan yang bakal dikemukakan kepada Dr. Afifah. Menurut beliau, soalan sebanyak itu bukanlah bertujuan untuk menjerat. Sebaliknya, ia merupakan sebahagian daripada proses soal balas dan soalan yang dikemukakan mestilah berkaitan dengan kes. Katanya, pihak sana sebelum ini meminta prosiding ditangguhkan dan meminta soalan disediakan terlebih dahulu sebelum prosiding seterusnya. Menariknya, Razwan turut berkata, 120 soalan itu mungkin boleh bertambah lagi. Kalau ada soalan baharu yang relevan dengan kes, jumlahnya boleh jadi lebih banyak. Dalam pada itu, kenyataan Razwan mengenai soal jawab ini juga agak mencuri perhatian. Beliau mempersoalkan, kalau seseorang itu tidak melakukan kesalahan, kenapa perlu takut untuk menjawab soalan? Malah katanya, 1000 soalan sekalipun tidak sepatutnya menjadi masalah jika seseorang itu benar-benar berada di pihak yang benar. Berani kerana benar, takut kerana salah. Namun begitu, penangguhan prosiding sehingga Januari 2027 dikatakan turut memberi risiko kepada pihak Dr. Afifah. Untuk rekod, pada Mei lalu, Nubhan memfailkan prosiding komitel terhadap bekas isterinya. Ia dibuat selepas Nubhan mendakwa Dr. Afifah telah melanggar 3 perintah mahkamah. Jadi sekarang, ramai juga yang tertanya-tanya, apa sebenarnya yang bakal berlaku apabila prosiding ini bersambung nanti? Dan bagaimana pula 120 soalan yang disebut tadi akan dimainkan dalam proses soal balas? Sama-sama kita tunggu perkembangan seterusnya. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.